Bila buat? InsyaAllah malam ni. Malam ni? Confirm jadi lah. Kalau gagal kau tanya KA. Semalam saya tengok Khairul Aming dia buat aiskrim goreng. Mudah. Mudah saja. Ada tak student-student KA? Kita kat Muazzam Shah. Yang kita nak belanja barang dia, kita bukan belanja lah, kita nak jual satu set. Roti dengan aiskrim. Rajin ke tak nak buat menu aiskrim goreng? Sini dek. Mana duit? Video nanti akan nampak. RM1 je lah. Dua ni RM1. Jangan mahal-mahal. Tahu. Balik buat aiskrim goreng. Nak buat aiskrim goreng? Dia dah buat aiskrim goreng. Kalau buat video tag saya. Okey, terima kasih. Okey, yang nombor 5. Abang ni nak buat bila? Oh, nak buat terus. Abang ni buat terus. Okey, saya jual. Okey, bang. Terima kasih. Saya jual package ni untuk buat roti aiskrim. Tahu tak nak buat macam mana? Tahu je. Macam mana? Kita orang meniaganya orang. Oh, dia tahu dah. Duit. Bagi tangan kanan tengok. Tangan kanan. Bagi tangan kanan. Mai. Okey, terima kasih. Okey. Amin. Amin abang. Jom. Okey. Okey. Nah. Bagi duit. Adik tak boleh makan aiskrim saja. Kena tunggu goreng tau. Okey. Okey, terima kasih. Bye. Bye-bye. Kak dari mana? Dari mana kak? Akak nak buat roti aiskrim ke? Saya jual untuk buat, confirm bila nak buat? Malam ni. Mak confirm Confirm tag saya kalau akak buat Okey. Terima kasih kak. Okey, selamat puasa. Anak minta. Confirm. Maknanya dia suruh beli aiskrim dengan roti lah. Okey, baik. Okey, baik, sama-sama. Tak jadi beli je ni. Yang last 5 je lagi. Siapa student KA yang kita nak jumpa dekat Muazzam? Biasa buat dah. Kita tengok. Hai, duit. Okey, terima kasih Miau terbang tadi. Mia terbang. Hey, ini student Shell. Yes. Rumah lain-lain kan? Okey. Lega. Oh, shift sama lah. Kalau fail, kau pergi tag KA je. Jangan tag saya. Tolong bayar kan? Baguslah kau ni. Nah. Okey, baik, sama-sama. Buat video tag saya. Alright. Okey. Nak buat aiskrim goreng? Oh, petang ni buat? Tag saya kalau dia. Okey, sama-sama. Kat mana? Kat mana yang ada nombor? This new. Ni dia. Aku saya jadi. Kita bayar kita. Saya dapat order tadi. Betul ke kat sini?